Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dapat meneruskan rakaman bagi kuliah subjek akidah Islam. Jadi pada kali ini saya akan membincangkan berkaitan dengan kepelbagaian mazhab akidah. Jadi kita lihat apakah faktor-faktor yang membawa kepada berbagai-bagai aliran akidah. Jadi ini yang saya senaraikan ini sebahagian sajalah daripada faktor-faktor ataupun sebab-sebab yang membawa kepada berbagai-bagai aliran akidah. Yang pertama ialah di mereka awal lah Islam, iaitu generasi awal lah, mereka tidak begitu memerlukan penyusunan ilmu akidah secara sistematik. Ini kerana pada zaman itu, zaman Rasulullah SAW masih ada, setiap kali timbul isu ataupun persoalan-persoalan berkaitan dengan akidah, jadi Rasulullah sendiri akan memberikan jawapan. Jadi oleh sebab itulah pada waktu itu tidak ada keperluan untuk menyusun ilmu akidah ini secara formal. Begitu juga ilmu-ilmu lain lah seperti fiqh, tafsir dan sebagainya. Jadi kerana Rasulullah sendiri memberikan penjelasan kepada isu-isu yang berkaitan dengan akidah Islam dan lain-lain persoalan. Jadi keadaan yang sama juga berlaku pada zaman para sahabat dan juga para tabi'in. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah kita dapati bahawa banyak persoalan-persoalan yang tidak jelas di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi terutama ayat-ayat berkaitan dengan mutasyabihat. Jadi sebab itulah maka ia membawa kepada berbagai-bagai pemikiran ataupun tafsiran oleh kelompok-kelompok tertentu. Contohnya persoalan mengenai hakikat sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jadi banyak persoalan-persoalan yang timbul lah. Yang keduanya ialah kewujudan kehendak bebas manusia. Maknanya bagaimana manusia itu melakukan sesuatu perbuatan. Sebab itu kita lihat berbagai-bagai pandangan di sini daripada pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah, Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah dan sebagainya. Begitu juga dengan persoalan qada dan qadar sebagai contohlah. Sebab soal qada dan qadar ni ialah perkara yang bersifat ghaibiyah ataupun bersifat metafizik. Jadi apakah ketentuan qada dan qadar itu jadi menimbulkan perbahasan di kalangan ulama-ulama akidah. Dan persoalan berkaitan dengan Al-Quran itu sendiri, sama ada dia berkodim atau makhluk. Jadi sebab itulah kita lihat di zaman kerajaan Abbasiyah, di mana kumpulan ataupun kelompok firqah Mu'tazilah menguasai, mendominasi kerajaan ketika itu. Pemikiran mereka. Jadi mereka menyatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Jadi perkara ini disanggah ataupun tidak disetujui oleh ulama Salafiyah ketika itu, iaitu Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahawa Al-Quran adalah qadim. Jadi berlaku pertentangan di situ. Ini sebagai contoh. Jadi oleh sebab itulah pelbagai aliran teologi atau akidah dan falsafah telah berkembang untuk membincangkan antara contoh-contoh yang telah saya sebutkan tadi lah. Jadi masing-masing mendakwa bahawa pemikiran mereka, fahaman mereka adalah yang paling benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang faktor kedua. Faktor yang ketiga ialah pengaruh falsafah Yunani telah meresap masuk ke dalam masyarakat Islam. Jadi kalau kita lihat pada zaman pemerintahan Abbasiyah, bermula sekitar pertengahan abad kedua Hijrah, kemasukan falsafah Yunani ke wilayah Islam telah menimbulkan perbalahan yang hebat. Golongan Mu'tazilah yang baru muncul ketika itu berjaya mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi pemerintah. Malah beberapa khalifah turut menerima pegangan mereka. Dengan pengaruh politik yang kuat, mereka mentafsir semula banyak asas-asas utama ajaran Islam dan maksa orang lain untuk tunduk kepada kefahaman mereka. Ini yang falsafah Yunani Greek, terutama Aristotle, Plato, Socrates. Jadi pemikiran
ahli falsafah Greek ini mereka bertunjangkan kepada akal dalam menafsirkan ataupun membahaskan sesuatu, termasuk isu ketuhanan ataupun siapakah pencipta alam ini dan adakah wujud dan sebagainya, maka berdasarkan kepada pemikiran akal mereka. Jadi ini mempengaruhi lah di kalangan masyarakat Islam, terutama di zaman kerajaan Abbasiyah, di mana akhirnya timbullah kelompok Mu'tazilah yang lebih bersifat rasionalisme. Maknanya rasionalis, maknanya bersifat mementingkan akal berbanding dengan nasabah. Okey, itu faktor yang ketiga. Jadi oleh sebab itulah timbul perbezaan dalam doktrin akidah Islam antara ahli sunnah yang diwakili oleh Asy'ari dan Maturidi dengan golongan Mu'tazilah sebagai contoh, Jabariyah, Murji'ah dan beberapa kumpulan lain. Jadi persoalan-persoalan tentang akidah Islam telah pun memberikan satu perbezaan pandangan mengikut kumpulan masing-masing. Tambah pula pengaruh daripada Greek, ada ahli falsafah Greek. Jadi mereka yang berani menentang ditekan kejam. Ditekan dengan kejam, seperti yang telah saya sebutkanlah Imam Ahmad bin Hanbal yang disebut dengan kejam kerana enggan menerima ajaran palsu ataupun maksudnya yang tidak mahu mengakui bahawa itu adalah bersifat makhluk. Jadi sebab itulah. Jadi dalam suasana bergolak inilah munculnya dua aliran teologi ataupun akidah yang utama, iaitu aliran Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi untuk menangani ataupun memperjelaskan akidah Islam yang sebenar. Okey. Yang pertama ialah kita lihat ahli sunnah, mana aliran yang pertama ahli sunnah wal jamaah lah. Jadi saya tak uraikan sepanjang cara panjang lebar lah. Jadi cuma secara ringkasnya ialah ahli sunnah wal jamaah ini ialah mereka yang berpegang teguh kepada sunnah melalui perkataan dan perbuatan. Jadi sebab itu ahli sunnah ini ialah secara umumnya ialah mereka yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW berdasarkan kepahaman sahabat, tabi'in dan juga tabi'in. Jadi maknanya kita dapat rumuskan ialah orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi itu dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Begitu juga mereka yang berpegang dengan pandangan sahabat terhadap Islam, dan pandangan maknanya golongan tabi'in dan tabi'in. Kerana apa? Kerana Rasulullah telah pun memperakui tentang tiga generasi yang terbaiklah. Sebagaimana Rasulullah sebut, umat terbaik adalah generasi sahabatku, kemudian generasi yang mengikuti mereka ini tabi'in, kemudian generasi yang mereka yang mengikut mereka tabi'in. Ini dalam tempoh 300 tahun yang pertama lah. Jadi sebab itulah mereka yang masyarakat Islam, orang Islam berpegang kepada sunnah Rasulullah dengan pegang kepada pegangan ataupun amalan para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, maka dikategorikan sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Dan begitu juga saya cuma berikan sedikit tambahan saja di sini. Nama ahli sunnah wal jamaah ini telah digunakan oleh Abdullah bin Abbas ketika beliau menafsirkan ayat 38 hingga 41 surah Abasa, iaitu pada hari kiamat wajah manusia akan bercahaya atau gelap. Jadi beliau berkata orang yang wajahnya bercahaya adalah ahli sunnah wal jamaah, manakala yang wajahnya gelap adalah ahlul bid'ah wal firqah. Jadi ini okey. Jadi sebenarnya kemunculan mazhab ahlu sunnah wal jamaah ini diasaskan oleh Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Asy'ari pada abad ke-3 Hijrah, kerana wujudnya ideologi ataupun pemikiran sesat daripada golongan Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah dan lain-lain. Jadi dari segi sejarahnya, Abu Hasan Asy'ari ini awalnya adalah pengikut Mu'tazilah. Namun beliau menyedari bahawa ideologi Mu'tazilah ni benar-benar bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah dan juga para sahabat. Jadi beliau meninggalkan golongan Mu'tazilah dan menentang mereka, sehingga namanya terkenal sebagai ulama tauhid yang bertanggungjawab menolak kepahaman Mu'tazilah. Okey, dan doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya hanya bincangkan beberapa doktrin saja di sinilah. Jadi
para asatizah semua boleh membaca ataupun buat apa tu uh, apa pendetailan melalui banyak kitab-kitab ataupun buku-buku yang berkaitan dengan doktrin ataupun doktrin ini ialah kepahaman, pegangan lah. Pertama, keimanan seseorang tidak hilang dan menjadi kafir hanya kerana melakukan maksiat. Sebab ada kumpulan-kumpulan firqah lain, aliran lain yang menyatakan buat saja maksiat dah jadi kafir. Tapi bagi ahli sunnah wal jamaah tidak menjadi kafir. Seseorang yang melakukan kejahatan atau bid'ah tetapi hatinya masih teguh dengan dua kalimah syahadah, maka ahli sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan mereka, tetapi mereka menilai mereka sebagai sesat ataupun dolal dan derhaka. Mukmin yang asli lah yang derhaka. Jadi kalau golongan Khawarij sebagai contoh, buat saja sesuatu kejahatan, jadi terus dihukum kafir. Jadi ini bertentangan lah dengan akidah Islam yang sebenarnya. Jadi sebab itulah ahli sunnah wal jamaah ni sangat berhati-hati dari isu takfir ni, mengkafirkan orang lain. Kerana menuduh orang mukmin yang sebenar sebagai kafir akan memberi kesan buruk kepada diri sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang berkata kepada saudaranya, wahai kafir, maka salah seorang daripada mereka benar-benar telah kafir. Jadi itu bahayanya sekiranya tidak memahami konsep akidah yang sebenar. Jadi mudahlah mengkafirkan seseorang apabila seorang Muslim itu melakukan sesuatu kejahatan ataupun suatu maksiat. Jadi mengikut ahli sunnah wal jamaah, kalau keimanan seseorang itu akan hilang, atau menjadi kafir ataupun murtad apabila dia menafikan kewujudan Allah. Kalau benda yang perkara yang dianggap sebagai asas agama, perkara pokok dalam Islam, dalam perkara-perkara yang memberikan akidah, macam kewujudan Allah, ataupun dia melakukan sesuatu perbuatan yang mengandungi unsur-unsur syirik, menafikan kerasulan, menafikan perkara yang diketahui secara umum dalam agama. Jadi perkara-perkara ataupun menafikan perkara yang mutawatir atau ijma' alaih, telah diketahui, maka mana contohnya dia menafikan tentang hukum solat tu wajib, maka terus menjadi dianggap sebagai murtad lah. Itu barulah betul, bukan sekadar dia buat maksiat saja, tapi apabila dia telah menafikan atau menolak tentang asas-asas iman, asas-asas Islam, maka dihukum murtad ataupun kafir. Begitu juga maknanya mengikut ahli sunnah wal jamaah, tindakan yang boleh menyebabkan seseorang dikategorikan sebagai kafir melalui perkataan, perbuatan ataupun iktikad dia. Jadi maknanya kalau dah katakan perkataan dia sendiri, perkataan dia yang menolak, katakan dia tidak percaya kewujudan Allah, ataupun perbuatan dia, dia menyembah berhala ke, tu tak berlaku lah. Maksudnya katakan perbuatan dia melempar Al-Quran dengan dengan niat menghina Al-Quran, maka dianggap sebagai boleh membawa kepada kekufuran lah. Itu sebagai contoh perbuatan-perbuatan tersebut. Okey, dan lain-lain lagi yang berkaitan dengan pegangan atau kepahaman ahli sunnah wal jamaah ni, Allah boleh dilihat dengan mata di akhirat nanti. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran lah. Di akhirat nanti orang mukmin akan dapat melihat Allah. Al-Quran tu adalah qadim, bukannya makhluk. Allah lah yang menghendaki kebaikan dan kejahatan. Maknanya benda itu adalah dengan kehendak Allah. Memberi pahala kepada orang taat dan azab kepada yang derhaka. Ini kita boleh lihat perkara-perkara ini supaya kita dapat lihat perbezaan dengan pandangan Mu'tazilah dan lain-lain firqah. Jadi kebaikan dan keburukan tidak boleh diketahui hanya dengan akal. Ini maknanya satu contohnya, kalau katakan
perkara yang membabitkan soal apa tu uh, tentang minum arak sebagai contoh. Jadi kalau katakan minum arak itu, kalau manusia yang menggunakan akal, maka dia akan berhujah minum arak itu boleh memberikan energi, memberikan tenaga dari sudutnya, ataupun bersifat produktif. Jadi sebab itulah akhirnya kalau manusia menggunakan akal untuk menilai sesuatu kebaikan dan keburukan, maka akan banyak berlaku perbezaan lah di kalangan manusia. Jadi pegangan ahli sunnah wal jamaah juga kebangkitan di akhirat, pengumpulan manusia daripada mahsyar, soal munkar dan nakir, dikubur, timbangan amal, jabatan siratal mustaqim, sirat. Semuanya benar. Dan syurga dan neraka adalah makhluk yang dicipta. Maknanya. Ini banyak lagi lah pegangan-pegangan ni. Cuma saya ambil beberapa contoh sajalah. Jadi kalau nak lihat, banyak juga lagi pegangan ahli sunnah wal jamaah ini. Okey. Seterusnya kita lihat kepada Qadariyah. Aliran Qadariyah ataupun mazhab Qadariyah lah. Jadi aliran Qadariyah ini lahir di Basrah disebabkan oleh perbahasan dalam kalangan umat Islam tentang persoalan qada dan qadar. Itu saya sebutkan di awal tadilah. Faktor-faktor tentang qada dan qadar ni, perkara yang bersifat intangible, maknanya benda yang tak nampaklah, bersifat ghaibiyah. Bahkan nama aliran atau mazhab ini berasal dari perkataan qadr yang bermaksud kudrat atau kekuasaan. Pengasasnya bernama Ma'bad Ibnul Khalid Al-Juhani dan Ghailan Al-Dimashqi. Jadi aliran Qadariyah berkembang pada akhir pemerintahan Khalifah Osman bin Affan, berterusan pada zaman Khalifah Ali bin Abi Talib, dan berkembang luas pada era pemerintahan Bani Umayyah. Jadi sebagai contoh, firman Allah, adakah nasib orang yang mengikuti petunjuk Tuhannya sama seperti orang yang menurut hawa nafsunya? Jadi tidak. Bahkan perbuatan buruk mereka telah diperindahkan oleh syaitan kepada mereka. Jadi apa maksudnya? Di sini ialah Allah Ta'ala lah sebenarnya menentukan qadar setiap manusia. Di sini qadar bermaksud ketentuan nasib atau takdir ilahi yang pasti berlaku. Itulah maksudnya. Jadi sekiranya manusia menolak dan tidak mempercayai takdir ilahi, maka hal ini berarti mereka menolak kekuasaan Allah ke atas manusia dan menafikan sifat ketuhanan Allah sebagai Tuhan sekian alam. Jadi golongan Qadariyah ini mereka tidak percaya takdir ilahi ataupun ketentuan tu, qadar itu, dengan alasan bahawa segala perbuatan manusia di dunia ini sepenuhnya bergantung kepada kehendak manusia sendiri, dan Allah Ta'ala tidak menentukan apa-apa terhadap mereka. Jadi itu hujah mereka lah. Jadi perbuatan apa yang dibuat oleh manusia adalah kehendak manusia sendiri. Jadi tidak ada kaitan dengan kehendak Allah, takdir Allah. Jadi mereka menolak, mereka ni menolak tentang ketentuan Allah, kekuasaan Allah. Jadi antara pegangan mereka, doktrin mereka ialah golongan Qadariyah dianggap sebagai golongan yang jahil. Kerana apa? Kerana mereka menolak kekuasaan Allah dan berusaha menghapuskan peranan Allah dalam kehidupan manusia. Jadi mereka tidak percaya tentang kuasa Allah, tetapi mereka lebih percaya kepada sepenuhnya perbuatan atau kehendak manusia. Jadi sebab itulah antara pegangan mereka atau doktrin mereka ialah segala sesuatu yang berlaku kepada manusia, sama ada baik atau buruk, ditentukan oleh manusia sendiri. Jadi manusia berkuasa penuh lah. Itu tafsiran yang salah lah berkaitan dengan kuasa Allah ni. Sebab tu bila dalam tajuk kitab Imam tu, Iman, jadi dia membahaskan tentang sifat-sifat Allah SWT. Sifat-sifat makni, makni iaitu sifat kudrah, kekuasaan Allah. Jadi di situlah kalau kita lihat, maknanya dalam konteks hari ini, macam
golongan kalau falsafah ataupun pemikiran barat dipanggil sekularisme lah. Sebab apa? Sebab sekularisme ni dia meletakkan sesuatu berdasarkan keupayaan manusia. Jadi kalau di zaman abad yang ketiga hijrah ini berlakunya pemikiran yang sama, tapi dalam konteks berkaitan dengan akidah. Mereka menafsirkan satu pemikiran yang salah tentang akidah Islam berkaitan dengan qada dan qadar. Tapi hari ini dengan dalam konteks barat ataupun ideologi barat, sekularisme itu dia menolak segala-galanya. Sebab sekularisme ini bermaksud pemisahan secara total agama daripada kehidupan manusia. Jadi dengan sebab itulah mereka meletakkan bahawa segala kejayaan itu adalah dilakukan atau ditentukan oleh manusia sendiri. Sebab itulah mereka yang influence atau ta'athur dengan pahaman sekularisme ini, mereka menolak agama. Dan kejayaan mereka dalam bidang apa sahaja, bidang ekonomi ke, bidang teknologi ke, bidang apa yang mereka terokai, manusia terokai, disebabkan oleh kepintaran, kehebatan manusia. Jadi sebab itulah mereka menolak agama. Jadi bagi Qadariyah pula, manusialah penentu segala-galanya, baik atau buruk, ditentukan oleh manusia sendiri. Dan Allah hanya mencipta manusia, sedangkan manusia punya kehendak dan perbuatan sendiri. Jadi Allah tidak mengetahui apa yang akan berlaku sebelum sesuatu jadi. Ini terlalu ekstrim lah. Pemahaman mereka terlalu jauh sesat. Sesat. Okey, seterusnya ialah kumpulan ataupun aliran Jabariyah. Jadi dilahir di Kufah, di Iraq. Pengasasnya bernama Jaham Ibnu Safwan dari Khurasan. Golongan ini bertentangan dengan golongan Qadariyah, di mana golongan ini berpendapat bahawa manusia tidak punya kehendak bebas. Free will, maknanya manusia tidak ada kekuatan lah, tidak ada kehendak sendiri. Jadi apa sahaja yang dilakukan oleh manusia telah ditentukan terlebih dahulu. Jadi sekalipun manusia melakukan dosa, jadi dosa itu pun bukan dilakukan oleh manusia tapi telah ditentukan dia melakukan dosa. Jadi mereka berkata bahawa manusia bebas melakukan apa sahaja yang mereka mahu. Kerana apa? Kerana semuanya telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi inilah hujah mereka. Jadi dengan menolak konsep kebebasan manusia, aliran ini sama ada mereka ni tak faham Quran ataupun mereka cuba nak bebaskan diri pada mereka secara sukarela daripada rasa takut terhadap hari akhirat. Maknanya sebagai satu escapism lah, maknanya cuba nak elak bahawa tanggungjawab itu tak dipikul oleh manusia. Sebab apa? Sebab dia mengatakan bahawa perbuatan manusia ini semuanya telah ditentukan oleh Allah, baik atau buruk. Jadi nak jadi orang baik ke, nak jadi orang jahat ke, telah ditentukan. Jadi tak ada alasan lah orang kata nak dipersalahkan kepada manusia itu sendiri. Jadi sebab itulah ini satu pahaman yang salah lah. Macam setengah orang lah. Dia cuba salahkan situasi ke, suasana ke, ataupun keadaan tertentu ke, kalau dia buat sesuatu yang jahat. Jadi bukan dia kata kehendak dia, tapi disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Maka dia melakukan kejahatan. Jadi dia cuba nak escape, kata nak elak lah. Jadi sebenarnya ini satu alasan saja. Jadi sebab tu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 115 itu, ayat 3. Ayat ni 115 tu. 115. Nanti saya kena refer balik ni. Bila terjemahan begini saya kena refer balik. Adakah kamu menyangka bahawa kami menciptakan kamu dengan sia-sia tanpa sebarang tujuan, dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi ayat ini menunjukkan bahawa mereka yang beranggapan bahawa mereka hanyalah permainan cipta Allah, tidak mempunyai sebarang kepentingan dalam kehidupan mereka, sebenarnya telah tersilap. Sebenarnya tujuan Allah mencipta manusia ini ada tujuan dia. Ada untuk menguji, untuk melihat siapakah yang lebih baik amalan dia. Siapakah yang terbaik, yang faham tentang kehidupan ini, arah tuju hidup ini, memahami tasawur kehidupan yang sebenar-benarnya. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala telah jelaskan, bukan tak ada tujuan penciptaan manusia ini. Jadi maknanya manusia itu
telah diberi satu petunjuk, satu pedoman ataupun pandangan bahawa hidup ini adalah satu perjalanan menuju kepada akhirat. Jadi dalam menuju ke akhirat itulah mereka harus berperanan ataupun bertanggungjawab terhadap tindakan mereka, terhadap perbuatan mereka. Jadi salahlah pegangan mereka, pemahaman mereka bahawa Allah telah menentukan segala-galanya. Jadi manusia tak ada kehendak langsung. Itu satu pemahaman yang silap. Jadi sebab itu antara pegangan mereka ataupun doktrin, maknanya mereka mengatakan manusia sebenarnya dikawal oleh Allah. Manusia tidak punya sebarang pilihan, usaha atau inisiatif dalam setiap perbuatan mereka. Dan Allah yang bertanggungjawab atas segala dosa dan kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Dan syurga dan neraka tidak kekal abadi. Maknanya pandangan mereka pun memang jauh bertentangan lah dengan nas Al-Quran dan hadis. Jadi kalau manusia buat jahat, jadi bukan kehendak manusia. Jadi itulah telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini satu pemahaman yang salah lah. Okey, seterusnya golongan Mu'tazilah. Okey, Mu'tazilah ini ada ajaran ataupun doktrin Mu'tazilah bermula di Basrah pada awal abad kedua Hijrah, hasil pada ajaran Wasil Ibn Atta, seorang murid kepada Hasan Basri. Jadi Wasil ni dia meninggalkan majlis gurunya Hasan Basri setelah berlaku perdebatan teologi, akidah lah, tentang mengenai persoalan al-manzilah bainal manzilatain. Sama ada orang yang melakukan dosa besar masih dianggap sebagai seorang mukmin. Jadi di sini Hasan Basri berkata Wasil bin Atta telah menyimpan daripada kita, telah meninggalkan daripada kita. Maknanya dia telah tak bersama-sama dengan kita lah. Jadi dia dikenali sebagai golongan Mu'tazilah, maknanya golongan yang mengasingkan diri, menjauhkan daripada kumpulan Hasan Basri. Jadi antara doktrin dia, saya ambil ni ada beberapa yang utama sajalah. Pertama, doktrin dia berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan konsep al-adlu, berkonsep-konsep al-wa'du wal-wa'id. Okey, tauhid, contohnya soal ketuhanan. Jadi golongan Mu'tazilah berpendapat bahawa sifat-sifat Allah tidak berbeza dengan zatnya sendiri. Jadi maknanya mereka mengatakan zat dengan sifat tu tak ada beza. Sedangkan keterangan Al-Quran menjelaskan tentang sifat-sifat Allah dengan zat Allah. Jadi itu bertentanganlah dengan nas Al-Quran. Kemudian kalau akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka menyatakan bahawa Allah dapat dilihat, tapi mereka menafikan Allah dapat dilihat di akhirat kelak. Okey, konsep al-adl dulu, konsep keadilan, golongan ini percaya bahawa kebebasan kehendak manusia. Sama seperti golongan Qadariyah tadi, seperti golongan Jabariyah tadi. Golongan Qadariyah. Maknanya manusia berkuasa sepenuhnya. Sebab apa? Hujah mereka berdasarkan doktrin taklif, iaitu kehidupan dunia ini merupakan satu ujian daripada Allah terhadap akal manusia untuk memilih antara yang baik dan yang buruk. Jadi maknanya mereka mengatakan manusia telah diberi satu tanggungjawab di dunia. Jadi gunakan akal lah untuk menilai baik dan buruk. Jadi di situlah bahawa manusia mempunyai kebebasan free will, maknanya kebebasan penuh, sebagaimana pandangan Qadariyah. Berkaitan dengan konsep ataupun prinsip wa'du wa wa'id, al-wa'du wa wa'id, janji dan ancaman. Mereka berpendapat bahawa Allah pasti menunaikan janjinya untuk memberi ganjaran kepada orang yang beriman, yang berbuat baik dan menghukum orang jahat pada hari kiamat. Ini jadi maknanya okey, seterusnya konsep al-manzilah bainal manzilatain. Jadi kedudukan antara dua kedudukan ni lah. Jadi pandangan maknanya pandangan ini dicetuskan oleh Wasil Ibn Atta lah semasa berdebat dengan gurunya Hasan Basri. Jadi menurut Wasil, seorang mukmin yang melakukan dosa besar tapi tidak bertaubat bukanlah seorang mukmin dan juga seorang kafir. Sebaliknya mereka berada pada kedudukan pertengahan yang disebut sebagai fasik, berdosa besar. Jadi mereka ni berada di tengah-tengah antara seorang kafir dan juga bukan seorang kafir dan bukan seorang mukmin. Namun Hasan Basri berpandangan bahawa mereka masih dianggap sebagai Muslim walaupun berdosa besar dengan syarat mereka perlu bertaubat. Jadi bagi berdosa besar, bagi Mu'tazilah, mereka kelak di akhirat akan berada dalam neraka, kekal di dalamnya. Jadi pandangan ini salah lah, silap lah. Okay.